Adakah batal solat kalau terselok sedikit kain di kaki seorang wanita? Bagus. Muslimat tanya ni. Orang puang semayang wajib tutup semua melainkan dua pergelangan tangan, tapak dan belakang dan muka, betul tak? Tiba-tiba masa nak duduk tayat akhir terselok kain nampak kaki. Faham tak? Pokoknya kalau dia tutup dengan cepat tidak batal lagi. Kalau dia lambat tutup batal. Ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Dia duduk selok, dia pun tutup dengan segera. Hala kaunihi faura, hal keadaan tutup itu segera, ya'afu anhu, dimaafkan daripadanya. Tak batal lagi. Faham? Itu pendapat yang kuat. Dan kalau aurat yang besar batal. Aurat besar lah, macam Angry Bird. Lagi walaupun tutup dengan segera batal kerana paruk benar. Faham? Contohnya dia duduk tayat awal, tak, kerana imam semayang maksa tayat awal. Nah, orang kanan kiri duduk tak kain dia tak kalau lalang. Bila imam naik, dia pun naik. Dan kan dia je kiam, kain dia masih tayat awal. Dia pun berasa sejuk, tengok sejuk, Angry Bird duduk bawah. Faham lagi kotek. Dia pun pakai dengan segera dah. Pendapat muktamad tak maaf dah kerana banyak enggak nampak. Faham? Tapi kau dhaif maaf lagi. Okey? Soalan seterusnya.